semua suka cerita seram tentang zombie kan? Dari filem, CCTV, permainan video. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan terfikir dari mana sebenarnya datang idea tentang makhluk yang mindanya dikawal ni? Apa kata kalau saya beritahu anda, realitinya jauh-jauh lebih aneh dan menyeramkan daripada mana-mana filem Hollywood? Ya, anda tak salah dengar. Zombie memang wujud. Bukan dalam cerita rekaan, tapi di sekeliling kita, dalam dunia alam semula jadi. Okey, jom kita mulakan dengan contoh paling ikonik. Kenalkan kulat Ophiocodiceps atau lebih dikenali sebagai kulat semut zombie. Bila sporanya menjangkiti seekor semut tukang kayu, ia bukan sekadar jangkitan biasa. Ia adalah satu pengambil alihan. Kulat ni dia akan hack sistem saraf semut tu, betul-betul jadi dalang. Semut yang malang tu akan dipaksa tinggalkan koloninya, berjalan macam kena pukau, panjat pokok dan pada satu waktu yang sangat spesifik, ia akan gigit sehelai daun dengan gigitan maut yang takkan lepas. Akhirnya, dari kepala semut tu, kulatnya akan tumbuh dan meletus keluar, menyebarkan spora kepada mangsa-mangsa baru di bawah. Semut tu hanyalah boneka hidup untuk pembunuhnya. Dan kalau anda rasa kisah semut ni dah cukup ngeri, percayalah, ini baru permulaan. Alam semula jadi kita ni sebenarnya penuh dengan dalang-dalang yang menakutkan macam ni. Mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa wujudnya mekanisme yang begitu kejam? Ini bukan sekadar kejahatan rawa. Sebenarnya, di sebalik semua ni, ada satu rancangan biologi yang sangat jenius, licik dan menakutkan. Segalanya berlaku untuk satu tujuan utama, kemandirian. Dan bagi parasit-parasit ni, cara terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup spesies mereka adalah dengan menjadi puppet master atau dalang. Okey, macam ni. Kebanyakan parasit ni perlukan beberapa perumah atau rumah yang berbeza untuk lengkapkan kitaran hidup dia. Bayangkan dia macam seorang penumpang yang kena tukar beberapa bas untuk sampai ke destinasi. Macam mana nak pastikan bas pertama ni bawa dia ke bas kedua? Caranya mudah. Paksa sahaja bas pertama tu untuk dimakan oleh bas kedua. Di sinilah kawalan minda memainkan peranan yang sangat penting. Nah, yang ini pula antara helah yang paling gila dalam dunia haiwan. Cacing pipih ni, dia akan jangkita siput. Lepas tu, dia akan menjalar masuk ke dalam tangkai mata siput tu. Dia ubah mata siput tu jadi macam ulat beluncas berwarna-warni yang berdenyut-denyut, macam lampu disko. Tujuannya, untuk jadi umpan hidup yang bergerak. Bila burung pemangsa nampak benda pelik ni, apa lagi? Terus sampar. Dan selamatlah si cacing ni berpindah ke rumah barunya, iaitu dalam perut burung. Bijak kan? Tapi bijak yang sangat menakutkan. Jadi, nampak tak coraknya? Strategi ni ada di mana-mana. Ada parasit yang padam terus rasa takut tikus pada kucing supaya senang ditangkap. Ada juga yang paksa ikan menari-nari dekat permukaan air semata-mata nak tarik perhatian burung. Dan mungkin yang paling tragis, ada sejenis teritip ni, dia bukan saja mengawal ketam, tapi dia jadikan ketam tu ibu tumpang zombie, paksa ketam tu jaga telur parasit macam anak kandungnya sendiri. Dunia biologi ni memang brutal. Oifi Glass dari Discover Wildlife merumuskannya dengan sangat baik. Dia kata, parasit-parasit ni guna kawalan minda untuk paksa perumah mereka buat benda yang melawan naluri semula jadi. Dan selalunya, ia adalah satu perjalanan sehala menuju maut. Okey, dengan semua kisah seram dari dunia biologi ni, kita mula tertanya-tanya, macam mana pula idea zombie pemakan otak yang kita selalu tengok dalam filem-filem tu boleh wujud? Dari mana datangnya inspirasi tu? Jom kita bergerak dari makmal biologi dan masuk ke panggung wayang. Kita nak lihat bagaimana obsesi kita terhadap zombie moden ini bermula. Okey, sebelum tahun 1968, kalau sebut pasal zombie, orang akan bayangkan mayat hidup yang dikawal oleh bomo voodoo, macam dalam cerita rakyat Haiti. Tapi, semuanya berubah pada tahun 1968 bila sebuah filem bajet rendah oleh George A. Romero, Night of the Living Dead, muncul. Filem ni mencipta sejenis raksasa yang baru. Zombinya bukan lagi hamba sesiapa. Diorang ni mayat hidup yang bergerak atas naluri sendiri dengan hanya satu keinginan, makan daging manusia. Dari sinilah lahirnya zombie moden yang kita kenal dan takuti hari ini.
Dan filem ni bukan biasa-biasa punya impak. Cuba tengok ni. Dengan bajet yang sangat kecil, tak sampai pun $120,000, ia berjaya raih kutipan sebanyak $30 juta di seluruh dunia. Satu kejayaan yang luar biasa. Disebabkan inilah, zombie ciptaan Romero ni jadi macam blueprint atau acuan untuk beribu-ribu filem, siri TV dan permainan video selepasnya. Romero lah yang cipta semua peraturan zombie yang kita dah hafal sangat sekarang. 1. Mereka mayat hidup, bukan hamba. 2. Mereka ada rasa lapar yang tak pernah puas. 3. Jangkitan merebak macam wabak, selalunya melalui gigitan. Dan 4. Peraturan paling penting, nak hentikan mereka, kena hancurkan otak. Semua undang-undang ni datangnya dari satu filem hitam putih tu. Bunyinya macam klise sekarang kan? Tapi masa tu, ia sesuatu yang revolusioner. Okey, sekarang sampai ke bahagian yang paling menarik. Jom kita gabungkan kedua-dua dunia yang kita dah bincangkan tadi. Zombie dari alam semula jadi dan zombie rekaan Hollywood. Mari kita bandingkan mereka sebelah menyebelah. Zombie filem dah mati, dihidupkan balik. Tak ada akal, hanya didorong oleh rasa lapar untuk membunuh dan makan. Manakala zombie alam semula jadi sebenarnya masih hidup, tapi tingkah lakunya dikawal sepenuhnya. Tujuannya bukan untuk membunuh, tapi untuk dimakan oleh perumah yang seterusnya. Dua-dua memang menakutkan, tapi bila kita fikirkan betul-betul, perbezaan inilah yang buatkan realiti tu rasa lagi seram. Dan inilah dia, perbezaan paling besar dan paling mengerikan. Perumah parasit tu masih hidup. Ia bukan mayat yang tak rasa apa-apa. Ia adalah mangsa yang terperangkap dalam badannya sendiri, dipaksa berjalan menuju kehancurannya, menjadi penumpang sementara ada dalang lain yang pegang steering. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Apa yang sebenarnya lebih menakutkan? Raksasa rekaan yang dah mati dan tak berakal ataupun makhluk hidup yang dipaksa menjadi boneka untuk memusnahkan dirinya sendiri? Realiti atau fiksyen, anda tentukan sendiri. Mana satu yang lebih menghantui fikiran anda?